Ramai yang ingat Boys Over Flowers cuma drama cinta antara budak kaya dengan budak biasa. Tapi sebenarnya drama ini bercerita tentang kuasa, kelas sosial dan bagaimana seseorang boleh berubah kerana cinta. Kalau kita tengok semula Boys Over Flowers sebagai orang dewasa, kita akan sedar kisah ini jauh lebih kompleks daripada sekadar love story. Watak utama Gun Cheong Pyo dibesarkan dalam keluarga yang terlalu berkuasa dan kaya. Sejak kecil dia diajar bahawa duit boleh menyelesaikan segala-galanya. Sebab itu dah dia menjadi seorang yang panas baran, ego dan suka mengawal orang lain. Apa yang dia mahukan, dia akan dapat. Bila dia bertemu dengan Gyum Jandi bab kali pertama dan ada seseorang yang berani menentangnya, karakter Jandi dia tak takut langsung dengan kekayaan ataupun pengaruh F4. Dia mempertahankan prinsipnya walaupun terpaksa berdepan dengan pelbagai bentuk bully. Di sinilah perubahan pada Gun Cheong Pyo akan bermula. Drama ini menunjukkan bahawa perubahan sebenar bukan berlaku kerana seseorang dipaksa berubah, tetapi kerana dia sendiri sedar kesilapannya. Walaupun begitu, ia tidak bermaksud semua tindakan Gun Cheong Pyo pada awal cerita boleh dianggap betul ataupun romantik. Banyak perkara yang dilakukan sebenarnya bersifat toksik jika dinilai mengikut perspektif hari ini. Dan lagi watak yang penting adalah Yoon Jin Ho. Ji-ho menjadi simbol cinta yang tenang. Dia sentiasa berada di sisi Jandi ketika dia memerlukan sokongan. Berbeza dengan Gun Cheong Pyo yang meluahkan perasaan secara agresif, Ji-ho lebih memilih untuk melindungi dari belakang. Sebab itulah sehingga hari ini peminat masih berdebat tentang siapa sebenarnya lebih layak bersama Jandi. Selain kisah cinta, drama ini juga mengkritik jurang antara golongan kaya dan miskin. F4 boleh mengawal seluruh sekolah hanya kerana status keluarga mereka. Pelajar lain memilih untuk berdiam diri kerana takut kehilangan masa depan. Jandi pula menjadi lambang keberanian menentang sistem yang tidak adil walaupun dia hanyalah seorang pelajar dari keluarga yang biasa. Tema seperti buli, penyalahgunaan kuasa, tekanan keluarga dan perbezaan kelas sosial menjadikan drama ini lebih daripada kisah cinta romantik. Satu lagi sebab drama ini masih diingati kerana star Ali F4 mewakili personaliti yang berbeza. Jun Pyo melambangkan kuasa, Ji-ho melambangkan impak. Sung In-jun menyembunyikan luka di sebalik sifat playboy, manakala Song Hyun-bin pula lebih banyak memahati dan menjadi pendamai dalam perkumpulan. Sebab itu ramai penonton boleh mengaitkan diri dengan sekurang-kurangnya salah seorang daripada mereka. Mungkin sebab itulah Boys Over Flowers masih kekal ikonik selepas bertahun-tahun, bukan kerana kisah cinta semata-mata, tetapi ia menunjukkan bagaimana kuasa boleh merosakkan seseorang dan bagaimana kasih sayang serta keberanian mampu mengubah seseorang menjadi lebih baik. Kalau korang tim Jun Pyo ataupun tim Ji-ho, tinggalkan komen. Aku dah tahu siapa pilihan majoriti.